Ini kita ada makan salad, bunga kobeh, tinggi batang, telur ubuh. Ni makanan untuk kita nak konsisten tubuh badan lah. Calon ni angoh ni gemuk lah ni 80 berat. Kalau dulu kita tubuh maintain hanya 59-60 je. Ni awak-awak mu kalau angoh sajalah. Amal makan jenis semua dan juga air masuk. InsyaAllah dalam masa sebulan awak boleh tengok perkembangan angoh, InsyaAllah. Kan kata saya bawa kita nak si budaya tak ambuh si budalih. Bukan kata tak ada dah, ni cukup lah kedah macam telur ni kenyang insyaAllah. Air masuk, boleh tinggal tunggu air mani. Sebab kalau nak cepat lagi sebenarnya berserta dengan exercise, tapi kita masih tak dah yelah waktu kerja. Jadi pokok pakalnya makanan kena perlu jaga. Tu je wajar untuk nak konsisten dan juga turun berat badan. Makan makanan sampingan tu angoh tak berapa saja sangat, tapi terpulang lah atas masing-masing. Hak sebetulnya bagi angoh jaga pemakanan tu je insyaAllah. Padu Apa? Tadi ada beberapa kredit komen kata selagi tengok hidup nak makan je, sampai masa mati kok. Dia ni pak, kalau kita tahu dah situ ada buaya, kita tahu dah situ ada singa, kalau kita pergi macam suruh diri lah, upama gitulah. Jadi sama kau makan, tak ada perasaan makan, baru nak makan. Kalau angoh saja setiap hari makan seminggu sekali kita ambil rutin untuk kita nak makan benda kita nak makan, termasuk manis ke apa lah, tak kira lah kek ke apa kita nak sangat tu, ambil seminggu sekali insyaAllah. Hari-hari konsisten jaga makan bagi angoh, biar jarang tu tak apa lah. Sebab dia bukan salah satu faktor tu untuk naik berat badan je, salah satu faktor kesihatan lah. Tak lah yang timur. Kalau telur Laku bawa cepat. Laku? Bawa ni sikit. Laku papa toge. Baik. Ni papa toge ya. Laku papa toge. Ni kunci kakak. Benda gini bang bukan satu mudah, betul. Tapi bagi orang kalau kita nak, kita usaha insyaAllah jadi. Dia sama je benda-benda pun.